Tidak lengkap rasanya ziarah ke bumi Madinah kalaulah kita tidak hadir ke sebuah bukit yang telah mencintai Nabi, sehingga kan Nabi menyebutkan hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini adalah bukit Uhud yang mencintai kami dan kami mencintai bukit Uhud. Di belakang saya tersergam indah sebuah bukit yang telah menzahirkan cintanya kepada Nabi. Itulah dia bukit Uhud. Para ulama menyebutkan kalaulah bukit mencintai Nabi dan Nabi membalas cintanya, bagaimana mungkin seorang umat yang mencintai Nabi tidak dibalas oleh Rasulnya akan cintanya. Sebab itulah hadirnya kita ke bumi Madinah untuk mengenal makna cinta dapat kita pelajari juga daripada bukit. Itulah dia bukit Uhud. Peristiwa di Uhud yang telah berlaku pada tahun ketiga Hijrah menjadi bukti dan saksi tentang cintanya para sahabat, juga cintanya baginda Nabi SAW kepada umat. Marilah kita apabila hadir ke bumi Madinah menziarahi kepada medan peperangan Uhud, dan dapat kita saksikan di sebelah kiri saya, itulah dia perkuburan syuhada Uhud. Para sahabat yang telah syahid seramai 70 orang di dalam medan peperangan Uhud demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah diketuai oleh Sayyidus Syuhada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hadirlah kita ke medan peperangan Uhud, menziarahi syuhada Uhud, mengenalkan diri kita kepada mereka. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka, agar mereka menjadi saksi kita hadir kerana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ucapkanlah terima kasih kepada mereka atas apa yang telah mereka lakukan untuk umat Islam dan Islam. Sesungguhnya apabila kita membaca tentang kisah mereka, tidak ada yang mampu kita tandingi dengan apa yang telah mereka lakukan. Bukan sahaja harta yang telah mereka berikan, tetapi nyawa telah mereka korbankan demi agama. Mudah-mudahan kita tidak mampu melakukan seperti mereka, namun kerana cinta kita, dapatlah kita bersama dengan mereka atas perhimpunan rasa mahabbah kepada mereka dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib. Kenal untuk cinta, kembara menuju maghfirah, syarikat pelancongan Yaskin.